Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Dah malam lah. Dah masuk dah hari ini. Harga berubah. Okey, emas kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini berapa bulan Alamak, oi. Berapa tarikh ini? Lupa. Lupa tarikh ini. 23 bulan tuan-tuan dan puan-puan. 3 hari selepas gaji. Macam mana gaji maintain? Gaji maintain ke tidak? Ke dah tinggal baki 500 je? Alright. So, selamat datang ke kelas saya pada malam ini. Pagi ini. Tuan-tuan apa khabar? Saya Mahathir Mohamad, Dealer Rasmi di Public Gold. Okey, di bawah bimbingan Bonda Malia Ramli. Jadi, kepada penabung-penabung saya, selamat datang ke kelas malam ini. Mana yang tak tidur lagi, saja je kita buat malam ni. Kita borak-borak tentang emas. InsyaAllah, tuan-tuan, saya jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan berkait dengan emas dekat mana? Dekat akaun Public Gold. Alright? Melalui akaun emas Public Gold. Akaun GAP. Gold Accumulation Program. Yang mana kita mampu menabung sedikit demi sedikit demi sedikit. Menambah berat. Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada gram. Alright? Dan daripada situ, bila berat kita dah capai berat yang kita inginkan, contoh 5 gram. Okay? 5 dinar. Alright? 1 gram. Okay? 1 gram. This one apa? Satu suku dinar. Okay? 1.0625 gram suku dinar. Alright? So, bila menambah, ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada gram. Dan daripada sini, berat yang kita inginkan. Matlamat. Alright? Mengikut matlamat tuan-tuan dan puan-puan, kita keluarkan. Okay? Kalau anda kata you target 100 gram, go. Tambah. Hingga 100 gram, keluarkan 100 gram. 100 gram ni untuk apa matlamat? Nak beli rumah, nak beli tanah. Okay? Ataupun 250 gram, nak beli tanah, mudah. Ataupun 1 kilo, nak beli rumah, cash, settle masalah. Alright? Itu yang pertama. Akaun GAP. Peranan dia memberikan kita peluang mendapatkan gram yang berat. Alright? Okey, sebelum tu, saya pergi pada cara tabungan. Tuan-tuan, melalui akaun GAP. Akaun GAP ni apa? Saya terangkan dulu akaun GAP. Akaun GAP ni apa? GAP ialah Gold Accumulation Program yang mana daftar dia adalah percuma. Alright? Minimum tabungan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tambah lagi tanggungjawab. Okay? Daftar dia adalah percuma. Minimum RM100. Tabungan minimum adalah RM100. Tak kisahlah tuan-tuan nak menabung RM100 seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, ataupun Wak Imah ada yang 1 juta dalam akaun GAP. Alright? So, tak ada komitmen. Melalui akaun GAP, tak ada komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang bestnya. Maknanya tuan-tuan dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, tak menabung, tak ada masalah. Tak ada syarat pun kalau you tak menabung salah. Okay? Withdraw. Ada dua bayaran. Pertama, GP premium adalah kos upah. Thank you. Wah, ini orang lama ni. Cik Rosli. Dia bekas saja meja. 22 Squadron. Okay? So,
Then postage. Bayaran postage biasalah RM15, ada yang RM10, ikut berat gram. Alright, nanti tuan-tuan menabung ya, saya akan bagi jadual. Alright. So, bila kita nak keluarkan gram 21.25 gram ke bawah, emas akan dipos ke rumah. Jangan risau, jangan takut. 2 juta penabung emas ada dalam public gold. Semuanya selamat sampai emas dia. Okey. Manakala emas 21.25 gram ke atas ataupun yang berat lah. Okey, kita pergi ke kaunter. Kita akan buat appointment. Yang mana buat outright purchase, pembelian terus. Contoh, pembelian terus 100 gram, 200 gram, 100 gram, 100 gram, 2 item 100 gram. Automatik sewaktu pembayaran, dia telah membeli ataupun membayar GP premium. So, peranan mereka adalah menggunakan apps, buat appointment saja dengan cawangan. Mudah. Nanti saya bimbing. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, cara tabungan. Cara yang ni account gap. Cara nak menabung. Cara pembelian. Cara pembelian. Cara pembelian tuan-tuan dan puan-puan, yang tadi yang pertama gap kan? Pertama gap. Maknanya buat pembelian tanpa ada syarat dengan public gold. Maknanya you menabung, tak menabung sebulan, 2 bulannya, bulan kedua tak menabung, bulan ketiga start menabung pun boleh. Tak ada masalah. Yang kedua adalah Easy Payment Purchase, EPP. Kita panggil. Ada 2. Satu 6 bulan, satu lagi 10 bulan. Alright? 10 bulan. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan adalah outright purchase. Outright, O-U-R-I-G-H-T purchase. Outright purchase. Outright purchase ni apa? Outright purchase ni adalah pembelian terus. Maknanya tuan-tuan ada dapat kekuatan dari segi kewangan. Nak beli 100 gram, belilah 100 gram. Kekuatan dari segi kewangan, nak beli 1 kilo, belilah 1 kilo. Ada kekuatan 1 juta ringgit. Tengok berapa, nanti saya akan tengok 1 juta ringgit boleh dapat berapa kilo. Alright, sekarang ni boleh dapat 1 kilo lebih. Sebab dia dah pergi pada RM590 hari ini. Okay, ini kekuatan outright purchase, pembelian terus. Pembelian terus, tuan-tuan dan puan-puan. Dan biasanya pembelian terus ni pergi ambil terus dekat sama ada kalau bawah 21 dia akan post, ataupun lebih daripada 21 gram, 21.25 gram, pergi pada cawangan yang terdekat. Cawangan yang terdekat nanti kita guide. Alright, dan yang keempat adalah auto debit. Auto debit. Dapat Okey, screenshot tuan-tuan dan puan-puan. 4 cara ni, screenshot dulu. Screenshot 1, screenshot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan alright. So, daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, ini cara tabungan. Cara tabungan. Pembelian, orang cakap pembelian emas di dalam aplikasi public gold. Alright. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh berkait dengan zakat. Tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan bagi tahu Alright. Bagi tahu type dekat ruang komen. Nanti saya akan bantu jawab soalan. Kalau saya tak dapat, saya akan buat konten berkait dengan soalan tu. Mudah insya-Allah. Okey. Yang penting tuan-tuan dapat emas. Jangan kena scam. Beli emas, beli emas, sembang emas digital. Emas digital, ini bukan emas digital tuan-tuan dan puan-puan Yang ada dalam account gap bukan emas digital. Dia dah lockkan emas untuk tuan. Alright. Physically tuan-tuan boleh memperolehinya. Alright.
Kalau dulu zaman awal-awal dulu dia ada deposit 1 gram. Tapi sekarang tak ada. Tuan-tuan boleh kosongkan akaun ni. Contoh saya ada genap 2 gram. 2 gram lah saya boleh keluarkan. Alright. Okay, untuk berkait dengan zakat tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, syarat dia kena Islam. Okay. Yang kedua adalah nisab. Yang ketiga adalah haul. Okay. Hisab ni apa? Nilai. Haul ni tempoh. Untuk emas yang kita dapat ni, dia 85 gram. Okay. 85 gram. Yang diperam selama haul dia 1 tahun. Satu tahun. Okey. Andai kata 23 hari bulan, hari ini tuan-tuan dah memperolehi 85 gram. November, 23 November 2025. Sehingga 23 11 26. Yang ni ada 85 gram. 85 gram. Yang ni ada 85 gram. 23 hari bulan. Hari ini ada 85 gram. All the way sepanjang perjalanan, jumlah tuan-tuan dan puan-puan dapat 100 gram. Dalam tabungan. Tambah kan? Kita tambah kan? Tabungan. Maka kita membayar 100 gram ni kalikan dengan nilai dia 2.5. 2.5. Okey. Jumlah tersebut kalau anda katalah kena dalam 500, bayarlah 600, 700, 800. Alright. Kalau tak ada duit, jual saja emas melalui akaun apps. Alright. Jual emas. Lepas bayar zakat. Itu je. Mudah, tuan-tuan. Dapat tak? 2.5. Kalau untuk Selangor, untuk negeri lain, kita kena go through balik. Negeri lain berapa? Dalam tempoh peraman setahun tu. Syarat dia. Selangor 2.5. Saya tengok Selangor 2.5. Okey. Itu untuk zakat, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Ada yang bertanya saya, Mahathir, macam mana nak kaya dengan emas? Ni dapat tuan-tuan dan puan-puan, boleh screenshot. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dapat Alright. Macam mana nak kaya dengan emas? Kaya dengan emas. Pertama sekali, you kena faham. Emas ini adalah alat. Saya tak nak tuan-tuan cakap, dah ada emas, dah boleh kaya. Okay. Yang membuatkan you kaya adalah, pertama sekali, ilmu. Ilmu. You ada 1 juta ringgit. Sekarang dapat 1 juta ringgit. You tak ada masukkan dalam ASB tabung haji. Kan? Semua pergi pada emas. Lepas tu tahun yang pertama dah jual emas balik. Itu dah salah. Alright? Ilmu, tuan-tuan. Beli tahun ni, jangan jual tahun ni. Emas adalah untuk jangka masa panjang. Salah apabila semua tabungan kita pergi pada emas. Dalam gaji kita ada 30%. 30% pergi pada 10% ASB. Kenapa saya sebut ASB?
sebab dia under government. Tabung haji 10% emas. Emas dapat lah. Okey. Dalam gaji kita 30%. Kalau anda katalah kita dah banyak buat kesalahan, okey, anda katalah tuan-tuan menabung dalam bank, out, Mahdi out. Saya dah menabung, out. Okey, tinggalkan RM1,000 dalam bank. Baki terus pom pada emas. Then you akan nampak perbezaan. Okey, pertama dengan ilmu. Kedua, nak kaya dengan emas, tuan-tuan dan puan-puan kena konsisten. Tuan-tuan, angka di account gap tidak akan berubah selagi tuan-tuan tidak menabung. Kalau anda kata you beli 1 gram, 1 gram lah dia akan stay. Okey, contoh hari ini saya beli 1 gram. Okay, dah beli emas. Ayat dah beli emas. Bila nak menambah lagi? Tahun depan. Itu silap besar. Okey? Silap besar. Kenapa? Dia tak konsisten. Emas ni, dia kena pada volume. Alright? Volume. Quantity. Payah sangat nak tulis volume Quantity. Faham tuan-tuan? Emas pergi pada quantity. Maknanya, that's why orang kaya bertambah kaya. Dia dapat beli dalam 1 kilo, 1,000 gram. 2,000 gram, 3,000 gram, 4,000 gram. Lagi banyak gram dia ada, lagi besar keuntungan dia. Dia kalikan keuntungan dia berlipat kali ganda. Tapi kalau sekadar, 1 tahun ada 1 gram je, sepatutnya tak jadi masalah kalau mana mereka yang tak mampu. Mereka yang tak mampu ada jawapan kepada yang lain. Alright? Kalau anda katalah you tak mampu, boleh 1 tahun 1 gram je. Boleh, bagus. Itu adalah bagus kerana you ada effort nak dapatkan emas. Tapi Mahdi, macam mana saya nak tambah gram? Nak tambah gram, pergi cari kerja. Second income. Second income go for tabungan emas. Alright? Maknanya gaji yang pertama, gaji kerja yang pertama, kalau dah tunaikan tanggungjawab kepada anak, isteri ataupun suami dan nak tambah lagi gram, pergi pada side income. Okey, dapatkan kerja yang kedua. Kerja kedua apa? Grab ataupun apa-apa jualan, buat side income, affiliate dan sebagainya, dapat je income, pergi pada tabungan. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Dia pergi pada kuantiti ataupun volume emas gram yang kita ada. Okey. Dan ketiga, dia pergi pada masa. Pergi pada masa. Tuan-tuan dah tahu, emas adalah untuk jangka masa panjang. Maknanya 3 tahun dan ke atas. Kalau anda kata 2 tahun pun should be okay. Cuma rugi tak ada keuntungannya banyak. Kalau 3 tahun ke atas, banyak. Alright? Banyak keuntungan dia. Okay, dapat sesuatu tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dah menabung dengan konsisten, bila masanya kita nak jual emas, jangan ikut doktrin orang-orang lama. Okay, bila masa nak jual emas, jual. Ini ada stigma dalam masyarakat, nak jual emas, harga dah naik lah, ini RM5, jom jual. Itu dah salah. Harga dah naik lah RM50, jom jual. Salah. Harga dah naik lah RM100, jom jual. Salah. Harga dah naik RM500, you beli itu 100 lebih ataupun 270, sekarang dah ada emas, harga emas 590. Tak ada apa-apa objektif, you jual.
salah. Okay. Bila masa yang sesuai untuk kita jual? Pertama, apabila kita capai matlamat. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah apabila tuan-tuan dapat dah kehabisan ringgit. Habis ringgit. Dah habis ringgit ni. Dah habis ringgit. Baru kita jual. Alright? Dah capai matlamat, kita jual. Dah habis ringgit, baru kita jual. That's why ringgit ni, waktu kita menabung 10% ASB, 10% tabung haji tu, kita akan habiskan yang cash ni dalam sistem. Barulah kita go for emas untuk kita jual. Alright? Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, adalah ekstrim. Okey, baru-baru ni server down, betul? Itu boleh dikatakan ekstrim tuan-tuan dan puan-puan. Once server down, ATM machine tak boleh nak keluarkan duit. You pergi bawa handset, nak scan duit, nak scan buat pembayaran pun dah tak boleh dah. Alright? Ketika itu, kalau anda katalah dalam jangka masa yang panjang, itu pun boleh dikatakan ekstrim. Sebulan, 2 bulan, server down, internet shutdown for whole Malaysia. Sabah, Sarawak, Singapore, Brunei, Indon, Thailand out, internet out. Itulah dikirakan ekstrim. Juallah emas. Kalau tidak, kita nak makan macam mana? Thank you for joining. Alright. Sam. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Kelas kita pagi-pagi ni. Ekstrim baru kita jual. Ataupun peperangan. Bom. Kena bom. Kita lari ke Indonesia. Kita lari ke Brunei. Kita lari ke Thailand. Jual emas untuk meneruskan kehidupan. Dulu Vietnam kena bom dengan US. Perang. Diorang lari ke negara jiran. Bawa emas. Okay. Dia bawa emas. Dia jual emas. Teruskan kehidupan. Alright. Dapat sesuatu tuan-tuan dan puan-puan. Okay Faham Okay, kita nak cerita Arahnu pula. Arahnu. Kita nak cerita Arahnu pula. Arahnu ni apa? Pajak. Okay, bila kita sebut Arahnu, ianya adalah hutang. Penabung emas benci pada hutang. Sebab you tak kenal lagi, mana yang tak kena emas lagi, you kena fizikalkan emas macam saya pegang ni sekarang ni. Supaya you dapat merasai aura dia. Okay, nak jual pun sayang. Okay, bila hutang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat Arahnu, alright, melalui aplikasi, apps, tuan-tuan boleh aranukan emas tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dalam apps dalam 70%. Nilai emas yang kita letakkan, kita akan terima. Okey, dia punya upah untuk 6 bulan. 6 bulan dia punya tempoh nak tebus balik. Upah dia 1% setiap bulan. Dapat? Kalau anda kata cawangan 65%, 65%, 6 plus 2, 1% di cawangan. Dapat? Alright? 1%. Jadi, bila masa sesuai untuk kita aranu? Contoh, you aranukan bulan ini. Alright? Dalam masa 6 bulan ke hadapan, tuan-tuan merasakan tuan-tuan akan ada bonus dan sebagainya. Dan dengan nilai itu, tuan-tuan boleh tebus. Jadi, dekat situ,
kita arahnukan emas kita. Okay? Jangan jual. Sebab tuan-tuan mampu tebus balik. Jangan jual. Sayang gram tu. Tu yang pertama. Sebab kita nak beli masa. Kita nak beli masa. Jadi tak perlu jual. Arahnukan saja. Sebab you mampu. Okay, mungkin bulan 3 dapat bonus 3 bulan. So you mampu nak tebus balik. Baru kita arahnukan emas. Kalau andai kata tuan-tuan tak mampu nak tebus, jual lah. Tak boleh buat apa. Okay? Tak boleh nak buat apa, kita jual balik. Kalau tak mampu nak tebus. Sebab kalau andai kata gagal, memang public gold akan ambil lah emas ni. Alright? Okay, faham Ini arahnu. Arahnu ni peranan dia adalah untuk beli masa. You akan dapat bonus bulan 3. So you arahnukan emas pada bulan ini sebab you dah tahu within dalam 11, 12, 1, 2, 3 bulan ke-5 you akan dapat bonus. Okay? Bayarlah balik. Tebus balik emas. Ambil emas balik. Alright? Sebab you dah tahu you mampu tebus. Kalau tak mampu tebus, terus jual. Dapat, tuan-tuan. Okay? Ini peranan arahnu. Dia beli masa. Okay. Apa isu-isu semasa tuan-tuan dan puan-puan? Emas sekarang ni. Saya tengok menggelitik orang jual 0.01 gram. 0.01. Itu saya jumpa dekat TikTok 0.02 gram. Lepas tu boleh, alhamdulillah, rezeki. Allah memang bagi rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kan, penabung siap, penjual siap bagi garanti beli balik. Geram ni saya kan. Kesian tau. Kesian dekat penabung. Kesian orang yang tak tahu nilai. Okey? Ini contoh kenapa saya tak suka tuan-tuan dan puan-puan beli emas 0.02 gram. Ini sama juga dengan 0.01 gram. Okey? Tuan-tuan fikir sendiri. 0.02 gram bersamaan RM30. Untuk dapatkan 1 gram, tuan-tuan kena ni gram. Okey. Untuk dapatkan 1 gram, tuan-tuan kena kali 50. Ni contoh ni. Tapi ni realiti lah. Dah ada orang jual. 50. Untuk dapatkan 1 gram. 0.2. 0.02 gram. Kali 50 untuk dapatkan 1 gram. Okay. So this one kali 50. Kali 50. Berapa? RM30 kali 50. Bagus. RM1500. Faham Jadi dekat sini 1,500 untuk tuan-tuan dapatkan 1 gram. 1 gram tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini berharga. Bukan nak sekat rezeki orang tau tuan-tuan. Saya tak nak sekat rezeki orang Itu rezeki dia. Tapi cuba jangan perdayakan penabung. RM590 untuk 1 gram hari ini. Hari ini 23 bulan. Saat ini. Tolak 590. RM910 baki. Common sense sikit tuan-tuan dan puan-puan.
RM30 tu mahal. Common sense sikit. Kena cerdik. Kena fikir balik. Tolong nasihatkan kawan yang mana beli 0.1 gram tu. 0.01. Tuan-tuan ikut logik lah. 1 gram saja macam ni. Ni 1 gram. Kalau anda katalah kedai yang kita jual tu bukan public gold, paling tidak pun dia akan kepakkan kad ni. Dia akan buat ujian ketulinan. Dia gesi. Alright, dia masukkan acid. Ini 1 gram. Okey, untuk 0.02 gram, macam mana dia nak gesek? Terus jadi lebur macam tu je. Okey, dia bagi garanti untuk pembelian semula. Alright, tak ada masalah. Tapi ingat tak tadi, bila kita nak jual emas, bila dah capai matlamat, bila dah dalam situasi ekstrim, bila dah dah kehabisan ringgit Malaysia. Kalau anda katalah kedai dia tutup, siapa nak beli? Faham tak, tuan-tuan? Faham ke tidak? Okey? Alright, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan buat kesilapan. Kita ni memang banyak silap, tapi janganlah bila kita dah bercakap, kita buat silap lagi. Kesian. Saya ada kawan saya, dia dah beli dah berapa 0 point something ni. Saya rasa bengang pula. Saya bukan bengang dengan dia. Saya rasa bengang pula dengan penjual. Macam menipu pun ada juga. Dah macam scam sekarang pula. Scammer sekarang. Jual 0.01 gram tapi bentuk kad lawa. Dia buat kad lawa. Jadi orang yang tak ada ilmu ni beli terus. Oh, aku dah beli emas. Berapa gram? 0.02 gram. Okey. RM20. Tengok, ni RM30 dah pergi pada RM1,500. Kalau RM20 berapa? Faham tak, tuan-tuan dan puan-puan? Okey? Faham maksud saya? Alright, jangan buat silap. Kesian. Kesian ke anak-anak. Emas ni sebenarnya untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk isteri, untuk anak-anak, untuk ibu silap-silap. Itu peranan emas ni. Supaya kita tak menyusahkan kiri kanan depan belakang kita. Orang yang terdekat dengan kita yang sayang ni, kita beli emas untuk kita nak orang yang berada di sekeliling kita tak susah. Kita tak meminjam-minjam dengan dia orang. Itu je. Tuhan jadikan nilai dia, kekayaan kita ni, di dalam emas supaya ada pihak lain yang suka mengaut keuntungan dalam diam. Tak boleh usik pun kekayaan kita. Alright. Dapat Okey. Kita tutup cerita 0.02 gram ni. Alright. Apabila tuan-tuan dan puan-puan menabung di dalam akaun Gap. You dah start menabung di dalam akaun Gap. Alright. Jangan risau dengan nilai emas yang naik ni. Jangan risau dengan harga dia. Jangan risau. Alright. Kerana apa? Contoh saya ada 11 gram. 11 gram sekarang ni. Tuan-tuan lihat dia ada pemurataan. Nanti saya akan ajar. Once you dah menabung, saya akan ajar. Kita pergi pada akaun. Tengok. Tadi RM590 hari ini. Jadi pemurataan pembelian saya, sebab saya kadang-kadang beli 1 gram, kadang-kadang beli 100, 0.16 something. Alright. Menambah. Tak konsisten lah. Tapi sebulan sekali wajib menabung. Cuma gram tu tak konsisten. Contoh 2 gram. Kadang-kadang 1 gram. Nak pakai duit. Kadang-kadang 2 gram. Kadang-kadang 3 gram. Kadang-kadang 4 gram. Kadang-kadang 1 gram balik. Kadang-kadang 2. Oh, kena bulan nak pakai berduit banyak, 1 gram. Faham So, daripada sini, tuan-tuan boleh lihat pemurataan. Berapa nilai dia? Yang merah ni. Okey. Yang merah ni, pemurataan dia adalah RM394.86. Nampak? Purata emas
walaupun nilai harga hari ini adalah RM590, tapi oleh kerana tuan-tuan dah selalu menabung, konsisten dalam menabung, pemerataan dia pergi pada nilai 300. Maknanya 11 gram tu kalikanlah dengan RM394. Kalau anda kata saya jual emas, saya untung tak? 590. 590 hari ini tolak 394.86. Okey? Sama dengan saya untung RM195.14. Saya memang untung lah. Saya dah untung lah. Tolak 9%. Saya akan dapat cash. Kalau saya jual 1 gram, saya akan dapat cash 177,574. 170 saya untung. Saya dapat keuntungan RM170. Tapi saya nak jual tak? Tak. Okay? Sebab matlamat saya tak capai lagi. Itu sebab saya tak jual. Alright. Kalau anda kata, kenapa saya tinggalkan 11 gram? Sedangkan Mahathir selalu cakap, jangan tinggalkan emas dalam apps. Tinggalkan 10%, 20%, 30%. Saya tinggalkan dalam apps ni untuk pentadbiran kewangan saya. Kalau anda katalah saya kena kerja outstation dan banyak duit nak pakai, saya aranu je. Ya, itu je tuan-tuan. Alright? Saya aranukan duit saja. Terima kasih kerana join saya. Okay? Saya aranukan saja. Dapat claim balik, saya tebus balik. Itu je. Okay? Dan masih yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Yang tinggal ni adalah 10%, 20% daripada emas saya keseluruhan. Emas saya keseluruhan 20 ke 30%, tapi saya letakkan sedikit untuk pentadbiran. Baki tu saya pegang dekat tangan. Tak kisahlah saya letak kat safe deposit box ke, saya letak dekat rumah ke, kat mana-mana lah. Yang penting ianya dalam bentuk fizikal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak memfizikalkan emas, itu adalah satu kesalahan besar dalam menabung emas. Betul. Paling tidak pun tuan-tuan dan puan-puan, mana yang rasakan you duduk rumah sewa kata kan. Kalau you duduk rumah sewa. Okay, fine. Sebab you tak selamat. Bilik you pun kawan-kawan boleh masuk. Tapi, make sure you keluarkan 5 gram ni. Ataupun 1 dinar. Mana 1 dinar? Ataupun 1 dinar. Make sure you keluarkan 1 dinar. Alright. Supaya selitkan 5 gram ataupun 1 dinar ni. Kalau nak best lagi 10 gram. Lagi mantap. Alright. Selitkan dekat dompet. Supaya bila habis je gaji, tuan-tuan tengok je dalam dompet tuan-tuan ada RM50 je. Lagi 2 hari lagi nak gaji. Lagi 3 hari nak gaji. Tuan-tuan tengok RM50. Ada RM100 je. Alright. Tapi hakikatnya dalam dompet tuan-tuan dan puan-puan ada 950 kali 590 kali 5. Ada RM2,950. Betul tuan-tuan? Rasakan aura tu. Okey? Bila you pegang emas kat tangan, baru you rasa aura dia. Kalau you pergi duduk 100% dalam apps, dia umpama dia menjadi bank. Dan lagi satu, ini adalah pesan-pesan daripada mentor Bonda Mahathir Ramli, Tuan Syukur, Tuan Syukur. Okay? So, kita baru belajar menabung. Kita tak pandai. Kita ikut orang pakar cakap. Saya menyampaikan ilmu yang betul kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan ikut
Circle penabung emas. Jangan ikut palatau. Palatau ni ramai. Bukannya cakap keliling. Dekat pejabat saya tu pun ramai. Kan? Dia cakap emas ni tak bagus. Emas 916. Saya kalau orang palatau ni, tuan-tuan, saya terus shutdown. Sebab membazir nak layan. Ramai lagi. Tuan-tuan pun lagi berharga untuk saya bercerita. Alright? Bukan tempat saya nak melawan dengan orang palatau ni. Alright? Dia kalau orang banyak bercakap ni, dia macam letak tin kosong tu, letakkan guli, lepuk, bunyi dia kuat. Bila kita cakap, padahal kita ni, saya ni tuan-tuan dan perempuan, belajar dengan emas ni, saya pergi PTC, saya masuk kelas Tuesday sharing, saya masuk kelas Wednesday sharing, saya pergi jelajah, saya pergi group coaching dengan Bunda waktu FMD, event-event yang ada dengan Bonda Malai Ramli. Saya belajar selama berapa? Since 2022 rasanya, 2023, 2024, 2025. Okay? Dan akan datang insya-Allah kalau diberikan kesihatan dan kesihatan, Allah bagi saya kesihatan, saya akan gerak bersama mereka. Alright? Jadi, circle saya adalah emas. Circle saya adalah penabung-penabung ataupun dealer-dealer. Dealer-dealer ni tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi dealer kena letak 22K ataupun gram emas sekali sekepuk. Barulah dinaik taraf kepada dealer, dan dealer pula diwajibkan hadir 6 bulan training PLT NDO. NDO ni New Dealer Order, New Dealer Orientation. Okay, PLT. PLT apa? Public Goal. Allahuakbar. Sampai lupa lah. PLT NDO lah tuan-tuan. So, daripada sini, takkanlah kita ni nak bercakap benda yang tak betul. Faham tak? Faham? Bila palatau ni bercakap, perak lagi bagus. Perak! Silver. Ya, silver bagus. Saya kan, ya silver bagus. Tapi make sure you dah ada 200 gram emas dekat tangan. Then go for silver. Kenapa kita tak go for pada silver? Kenapa Mahathir tidak bercerita pasal silver? Sebab tuan-tuan adalah penabung baru. Tuan-tuan alas kalau tuan-tuan bercakap, Mahathir saya dah ada 200 gram. Apa yang perlu saya buat? PM tepi lah. Okay, go for silver. Ambil 1 kilo ataupun 500 gram ke. Alright? Saja je. Okay? Saja-saja. Sebab bila ada emas, ada silver. Silver pun berharga. Cuma harga dia lambat naik. Okey, lambat naik berbanding dengan emas. Emas 40%. Harga Januari adalah 400 lebih. Sekarang dah 509, tuan-tuan dan perempuan. 590. 40% kenaikan dia. Alright? Kalau mana yang bermula pada harga 270 tu, bayangkanlah. Ni harga 270, tuan-tuan. Emas harga dia 270. Ni. Dulu emas dinar. Okay? RM282. Yup. 1 dinar ni. Kecil je. RM282. Kalau jual ni 590. RM590 tolak 282. 300 kali 4.25. Saya untung RM1,309. Dapat? Saya untung RM1,309. Tolak 9%. Spread. So RM1,191. 19 sen. Dapat. Tapi saya tak jual. Kenapa? Tuan-tuan. Kenapa tak jual? Kan? Sebab saya belum capai matlamat. Mungkin matlamat saya pergi pada dana pendidikan anak. Ataupun dana pergi pada pendidikan anak, pergi nak maintenance kenderaan, ataupun nak jadikan 10% deposit perumahan. Okey?
ataupun nak jadikan 10% deposit kereta, 15% ke. So, ini saya kumpul. Alright? So, dekat sini tuan-tuan dan puan, kita jangan ikut stigma rakan-rakan palatau. Kita jangan ikut stigma orang-orang lama yang mengatakan, budaya-budaya orang lama yang mengatakan harga emas dah naik, jom kita jual. So, you jual untuk apa? So, bila you jual, you membazirkan duit tu untuk berbelanja. Kenapa? Penabung emas sangat benci dengan hutang. Hutang jahat. Dia kebiasaannya penabung emas ni akan membasmi hutang-hutang jahat. Kalau boleh, within 5 years, okey, dah ada kekuatan emas. Boleh tutup hutang yang mana berbaki 5 tahun. Damn, jual. Itu kalau dia plan ke arah tu lah, tuan-tuan. Okey, supaya dia dapat keuntungan. Kalau anda kata lagi setahun, Madi, berbaloi tak saya jual emas untuk tutup hutang? Ada dalam 3,000. Tak payahlah. Rugi je. Setahun je. Sabar je lah. Layankan. Kita need cash money untuk beli gram emas. Kalau you jual emas, okay, jual emas untuk tutup lubang tu, dalam masa yang sama, you tak ada cash, simpanan cash. So, dekat situlah dia akan ada konflik. Emas you nak dapatkan yang sebab harga emas you beli waktu murah. Alright? Unless kalau 5 tahun, berbaloi lah tuan-tuan dan puan. Bagi saya tak berbaloi. Kalau setakat setahun, layan je hutang tu. Alright? Baki duit, dah bayar hutang setiap bulan tu, baki tu, kita need cash money for buying, untuk beli emas lah. Alright? Baik kita stay kan, maintainkan emas tu, supaya you dapat tambah lagi gram. Objektif kita tambah gram. Dah masa yang sama dah capai matlamat. Contoh apa matlamat? Pencen lah. Gunakan untuk pencen top up. Okay? Kalau untuk pencen jangan pergi pada 1 kilo sekeping. Okay? Jangan pergi pada 250 gram sekeping. Pergi pada 50 gram sekeping. Pergilah ambil 5 dinar ke, 1 dinar, suku dinar, ataupun 5 gram, 10 gram. Ambil yang kecil-kecil untuk top up pencen. Alright? Dapat. Kalau anda kata 250 gram sekeping, untuk apa ni? Dana persaraan. Mana? Okay? Silap percaturan. That's why penabung emas, waktu dia menabung RM100, RM200, RM300 tu, sambil dia menabung tu, sambil dia dengar saya punya ceramah, pengajian ni, sambil dia akan baca dalam WhatsApp group, daripada sinilah dia akan terbuka minda, dia akan berfikir, okey, set. This it. Emas ni untuk apa? Okay? Daripada situ dia akan go for item yang dia nak keluarkan. Itu je, tuan-tuan. Tak kisahlah you RM100 ke RM200 ke, tak mampu pergi RM100. Dan tahun depan naik gaji. Tahun depan naik gaji contoh RM100. Tambah RM50. So, tiap bulan tabungan, dah ada RM150. Tahun ketiga, RM200. Tahun keempat, tambah lagi RM250. Macam itulah konsisten. Konsisten dalam tabungan. Tambah gram. Kalau anda kata dia nak buat untuk dana pendidikan anak-anak, 5 gram, ataupun 1 dinar. Capai 1 dinar berat, keluarkan. Capai keluarkan. Okey? Tinggalkan 1 gram, 2 gram, 3 gram dalam apps. Baki keluar. Dapat capai 1 dinar ataupun 5 gram, keluarkan. Sebab dana pendidikan anak-anak. Alright? Dulu, ni ada penabung bertanya dengan saya kan, Mahathir, insurans lebih baik. Ya, bagus. Insurans memang betul bagus. Insurans bagus. Tapi insurans, tuan-tuan kalau perasan, insurans ada satu skim yang mana anak bila dah capai 18 tahun, dia ada boleh keluarkan cash, betul? Dalam 20K, ada yang 30K, 40K. Faham tak?
Tapi tuan-tuan kena ingat, 5 tahun lepas, RM500, tuan-tuan bawa pergi supermarket, beli barang-barang supermarket, berapa tinggi yang tuan-tuan dapat? 5 tahun lepas berapa tinggi yang tuan-tuan dapat? Tahun ini RM500, tuan-tuan bawa 500 cash. Pergi beli dekat supermarket, kat Maidin ke, mana-mana ke yang tuan-tuan dekat dengan tuan-tuan, RM500. Berapa yang tuan-tuan dapat? You fikirlah sendiri, apabila anak dah capai umur 18 tahun, dengan skim insurans yang cash money untuk dana pendidikan tu, yang kita expect 20k boleh hold up untuk kita punya anak, dana pendidikan 20k 18 tahun ke hadapan. Yuran pun dah naik, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, mana ada tepung dulu murah sampai sekarang murah, harga mesti naik. That's why bila mana yang dah terbuat tak ada masalah, kesilapan telah damage done. Cara macam mana bila dah damage done? This one. Okay, emas. Bila dah damage done macam tu, kena ingat, 20,000 tu tak termasuk dengan inflasi. 1 bulan 1%, 1 tahun 12% inflasi. Okay, kalau anda katalah, banyak sangat tu Madi, awak punya kenyataan. Okay, kita make it 3%. 3 kali 18 tahun. Ada 54%. Daripada 20,000, so nilai dia hanya 10k saja. Setiap bulan kita menabung kan? Untuk anak-anak kan? 54%. Kita ambil 3% tuan-tuan. Setahun. That's why kita expect, dulu mana ada expect makan sarapan roti bakar, telur setengah masak 2 biji, kopi o ais kosong 1, dah RM7. Mana ada? Dulu RM5 lepas lah. Okay? Tu sebab sekarang memang tak boleh nak buat apa. That's why tak nak kita kena kerja keras untuk settlekan tabungan kita. Berapa tabungan yang patut kita buat? Untuk swasta 6 bulan, untuk usahawan 1 tahun, untuk pejabat awam 3 bulan. Gaji, insurans jangan lupa, hibah jangan lupa. Bagi saya okey, hibah okey, jangan tinggalkan isteri, anak-anak miskin. Okey, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, bayar je. Insurans patut. Sebab hari tu saya dengar operation perut pun dah pergi pada 40k. Ya Allah, mahalnya. Ada sahabat saya operation lutut sebab main bola kot. Okay, ada juga yang kerajaan tak cover, skru dan sebagainya, berapa ratus. Tapi nasib baik kerajaan cover banyak. Alright, ini yang kita nakkan, tabungan. Duit ada. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tabungan ni penting? Saya berkawan dengan ramai dealer di bawah TKL Empire. Saya pernah bertanya pada senior saya. Ini saya tanya, banyak ramai penabung, cerita apa yang paling menarik yang ataupun case study yang paling menarik. Case study yang paling menarik bagi dia adalah seorang suami kehilangan isteri. Mereka berdua ni bekerja. Isteri dia meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang paling suami terasa, ni saya tak ucapkan takziah lah, kita Al-Fatihah kepada isteri dia. Cerita dia ni akan menjadi pengajaran kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang dirasakan selama 6 bulan tu, rindu dah. Tapi keperitan kerana kurangnya tabungan. Kenapa ni? Okey, keperitan kerana kurang tabungan. Dia perlu menserasikan
dia perlu menserasikan perbelanjaan sebab dia dah hilang satu pendapatan, iaitu isteri dia punya pendapatan. Okay, so dia tanggung for the whole cost family dia. So dia perit kat situ. Alright, dia perit kat situ. Jadi memang dia cakap dengan dealer saya ni, yes, memang rindu lah. Tapi yang paling perit sekali adalah dia nak menserasikan keadaan keuangan dia dengan kehidupan dia ketika itu selama 6 bulan. Sebab dia dah kehilangan satu mata pencarian isteri dia. Kalau tak, cover, isteri cover. Kan zaman sekarang, isteri cover sama-sama dalam satu keluarga hidup. Cover. Tak adalah suami orang keseorang, unless kalau suami tu kaya lain cerita. Okay, ini cerita Marhain. Marhain, tuan-tuan. Alright? Cerita Marhain. Jadi, nak tak nak, sebagai lelaki, sebagai wanita, ini pentingnya. Alright? Jangan cakap 10,000 tu kaya. Tak. 10,000. Gaji 10,000 ke bawah adalah miskin bandar. Sembang boleh. Miskin bandar, tuan-tuan. Miskin bandar. Okay? Alright. Pemutaan dah settle. Matlamat. Gram apa yang kita nak keluarkan dengan matlamat? Tadi saya dah cerita, kalau anda kata dana persaraan, kita keluarkan yang kecil-kecil. Ataupun 20 gram ke bawah lah. Alright, 5 dinar 21.25 gram. Kalau anda kata 5 dinar ni boleh pergi umrah, 10 dinar boleh pergi haji. So nanti bila tuan-tuan dah start menabung, saya akan blast matlamat-matlamat dengan emas. Jadi tuan-tuan dah boleh well plan dengan gram emas yang tuan-tuan tabungkan. Alright. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, dah boleh dah start buat kira-kira macam mana nak menabung ni. Tekan link dekat bio. Tekan link dekat bio apa maksud? Main TikTok. TikTok mana awak? Tekan link dekat bio apa maksud? Bunga Sirahat channel. Oh yo. Okay. Follow saya. Tonton follow saya. Tekan link. This one. Dia akan keluar bawah ni kan. Okay. Tekan yang bawah ni. TKL official. Bismillah. Tada, nampak? Okay. Then, kita tekan yang kat atas ni. Akaun dewasa. Kalau tuan-tuan adalah di bawah umur 18 tahun ke bawah, mempunyai cita-cita nak beli motor dan sebagainya apabila nak masuk universiti dan sebagainya lah. Nak ambil lesen motor ke apa. So, you baru form 1, form 2. Okay. Ataupun dah janam, adik-adik ada cerita nak masuk universiti, nak kumpul duit. Boleh. Tak ada masalah. Dapatkan IC ayah. Minta kebenaran ayah, mak. Okay. Nanti saya bantu. WhatsApp je. So, tekanlah. Akaun dewasa. Dan isi detail. Saya akan santuni tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Alright. Tekan proceed. Dah isi. Ikut IC tuan-tuan. Ikut IC. Jangan tak ikut IC. Kalau anda katalah dalam IC tu BIN. B-I-N. B-I-N lah you type dalam borang ni. Kalau anda kata B saja, B lah. B nokta. B dengan nokta sekali. Kalau anda kata binti, T-I. B-I-N-T-I. B-I-N-T-I lah di dalam akaun ni. Jangan pula B-T-E pula. Okay? Jangan pula salah. Sebab ini adalah akaun emas. Akaun emas ini, dia akan tengok IC tuan-tuan dan puan-puan. Sama ke tidak? Kalau tak sama, isi awal-awal tak sama, kita akan, tugas saya lah. Kena buat. Alright? Jangan risau bab tu. Kalau tak boleh nak verify, bagi tahu je. Dapat. Alright? Dah pukul 1 lah. Ya Allah.
Esok nak kerja lagi ni. Okay? Dapat sesuatu tuan-tuan dan puan-puan? Bukan apa. Tuan-tuan, tabungan emas ni, kita jangan kena scam. Ini beza dia kalau kita pergi pada public gold dengan pergi pada syarikat lain. Syarikat lain, dia tak ada pembimbing. Dia adalah pembimbing tapi untuk beli emas. Alright? Dia guide. Tapi, kalau pergi pada public gold, macam ni lah. Bila nak beli emas, bila nak jual emas, bila apa yang membuatkan you kaya, apa lagi topik. Dia akan keluar lah. Nanti kita keluarkanlah topik tu. Tuan-tuan, lihat saja dekat TikTok. Follow saya, tengok konten-konten yang saya berikan. Semua itu adalah ilmu-ilmu kewangan zaman kini. Jangan jadi mak rempit. Apa itu mak rempit? Mak rempit ni, dia ambil, beli emas, dia dah fizikal kan dah bagus lah fizikal. Lepas tu dia gadai. Dah dapat duit, gadaian tu, dia pajak Aranu, dia letak duit ke Aranu pun masuk dalam akaun bank. Duit itu dia beli emas lagi. Dah dapat emas, dah fizikal, dia Aranu lagi emas. Dah dapat duit, dia beli emas lagi. Sampai bila you buat hutang, tuan-tuan? Jangan jadi nakal macam tu. Dapat? Sesuatu yang tak masuk akal apabila you membuat hutang. Lepas tu you nak jadi kaya. Okey? Sangat-sangat tak masuk akal apabila you Aranu dan beli emas, Aranu beli emas, lepas tu sembang dapat kereta, dapat rumah. Salah. Jangan. Orang Melayu ni dia biasa macam cerita kera. Jangan kera. Cili tu pedas. Nak juga kera tu makan cili. Right? Jangan. Nak juga. Ada kawan saya tu, dia waktu tu dia borak dengan saya. Dia ni orang lama lah. Saya respect dia. Dia banyak ilmu gajah. Dia orang lama lah. Grade 26. Orang otai. Ni dia cakap kawan saya tu, ini pandai juga emas. Bang, saya cakap, si A ni, dia banyak bengkel berkaitan dengan hidupan liar. Saya bengkel emas. Siapa lagi proven? Kan? Saya dah beratus ringgit habis kat emas, tuan-tuan. Pergi bengkel sana, pergi bengkel sini. Bengkel lah kan. PTC orang panggil. Pick the technique. Belajar emas lagi. Dengan bonda maliaran. Dekat DDRC kami ada kelas lagi. Dekat ARN pun ada kelas lagi. Thank you. Neon Gold. Wah, thank you very much. Faham tak? Tuan-tuan, dalam dealer public gold, dia ada doktor pakar. Segala makna ni doktor, tuan-tuan. Doktor. Pun belajar jadi dealer, ya Allah. Ni doktor tau. Kita sembang doktor. Bukan pejabat pun cikai-cikai macam saya ni. Kan? Dia belajar tentang emas dengan bonda Malai Ramli. Okey? Lepas tu, dia meletakkan, dia kosongkan gelas. Mana gelas? Tak ada gelas. Dia dah air, dah penuh dah dengan ilmu kedoktoran. Dia kosongkan gelas, dia belajar tentang kewangan. Dan dia mengajar. Sama dengan saya. Saya kosongkan gelas, saya belajar dengan ilmu kewangan dengan bonda Malai Ramli. Sampailah sikit-sikit air tu naik. Tambah sikit. Dah penuh. Saya buang balik. Saya kosongkan balik gelas. Saya isi lagi. Lepas tu nak cerita, saya ni tak tahu apa-apa pasal emas. Aduh, pening lah tuan-tuan. Pening. Jangan kena bohong. Alright? Betul ke minda? Kepakaran mengikut
Pergi pada dealer yang aktif jangan pula tak pilih dealer yang aktif. Dealer ni banyak dealer juga. Tuan-tuan jangan pilih dealer sebelah rumah. Tak apa Madi, saya dah daftar dah dengan jiran sebelah rumah. Dia pun dealer juga. Lalas tengok tidur. WhatsApp hari ni, minggu depan baru jawab. Tuan-tuan dah kena macam tu, saya tak boleh buat apa dah. Sebab saya memang prinsip saya, you dah ada PG code ke apa ke buat pembelian, it's okay. Tak ada masalah. You pergilah pembimbing you. Saya bukan kaki sailang. Itu rezeki dia lah. Tapi itulah bagi saya dia mengenyaya you lah. Okay. Salah. Pilih dealer, dia akan enyaya you punya tabungan. You tak akan dapat macam ni. Okay. You tak akan dapat 5 dinar pun you susah nak dapat. Walaupun you kaya. Dan kena ingat, besar gaji, besar lagi kerak. Alright. Kebanyakan orang lama, dia mengalami satu kesilapan yang mana contoh especially pejabat awam. Masuk dulu dulu pejabat awam kebiasaannya 3 bulan baru dapat gaji yang baru masuk tahun 2007 ke atas. Even sebelum tu pun sama juga. 3 bulan bekerja baru dapat gaji. Sebab proses dulu bukan macam sekarang. OTP dah dapat, duit dah masuk. Okay. 3 bulan. Jadi dekat situ, once dia dah masuk kerja, bulan pertama dia dah pergi pada bank rakyat dah buat pinjaman. Kalau dia nak kereta, lagilah tinggi pinjaman. Dapat. So dekat situ, automatik. Pejabat awam akan buat kesilapan. Hutang. Hutang. Sampai mati bayar hutang. Alright. Kena nasib baik zaman Pak La tu naikkan gaji. Dah boleh naik beli rumah. Okey, zaman Datuk Najib pun dah boleh naikkan gaji lagi. Lagi bernafas pejabat awam. Kalau tidak, ya Allah, pening kepala. Nak beli rumah susah. Okey. Alright. Jangan kita cerita politik. Yang penting kita jaga diri kita je. Dengan family kita je. So, tuan-tuan buat tabungan. Hari ini. Saat ini. Tekan link dekat bio. Saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas. Okay. No hanky-panky. No hanky-panky lah. Maknanya tuan-tuan beli emas. Memang dapat emas. Dengan Publigo, tuan-tuan tak masuk dalam akaun bank saya. Okay. Saya punya insentif ke apa ke, Publigo yang bayar. Bukan tuan-tuan yang bayar. Alright. So, should be tuan-tuan dan puan-puan, saya assist service tuan-tuan dan puan-puan. Saya jaga akaun tuan-tuan dan puan-puan saja. Bimbing tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat kan, Mahdi, ada satu syarikat ni, kan, contoh, Quantum Metal. Dia cakap ada emas dividen. Okey, saya akan nasihat. Scam. Alright? Saya nasihat tuan-tuan, scam. Jangan jual emas. Okey. Scam ni memang dia, contoh 1 bulan 30%. Weh, gila apa? Dividen 30%. 1 bulan, tak masuk akal. Macam mana dia buat? Dia pun tak nak bagi tahu cara. Itu scam. Alright. Dapat. Setiap bulan letak emas. Ni sekarang ni ada scammer. Bagi mereka emas dan dia orang akan bagi cash pada kita balik. Ikut nilai berat. Cakap macam mana ni? Dari mana dia dapat keuntungan? Dalam dia jual emas. Tuan-tuan pun habuk tak ada. Faham? Okey. Emas tak ada dividen, tuan-tuan. Emas ada keuntungan saja. Beli pada harga yang mahal sekarang ni. Dan kita akan jual pada harga yang lebih mahal lagi. Tak ada harga sezaman yang murah. Even dulu RM35 segram pun mahal. Sebab waktu tu saya ingat lagi. 2001. Tahun 2001 saya ada kat ITN Shah Alam. Saya sewa rumah. Waktu tu pun dah kira mahal lah. Right? Boleh lah lepas RM10 makan. Beli Red Bull. Nak study malam. Apa lagi? Nasi lemak 1 ataupun burger. Itu dah makan malam tu. Makan lagi burger. Ya Allah. Mana tak buncit. Dapat? Tuan-tuan. Supaya tuan-tuan dan puan-puan
Kalau ada apa-apa kemusykilan sewaktu tabungan, itu peranan saya lah. Saya akan selesaikan tuan-tuan dan puan. Itulah cerita dia jadi dealer ni. Okey, ada juga yang bertanya, nak jadi dealer macam mana? Okey, dealer ni ada dua jenis dealer. Satu, normal dealer. Satu lagi, priority dealer. Normal dealer, dia punya persen 1%. Insentif. Okey, commission dia 1%. Priority dealer pergi pada 1.5. Syarat untuk menjadi dealer, meletakkan satu jumlah duit ke dalam account gap dalam langsam. Itu yang pertama syarat. Yang kedua, hadir PLT NDO. Okay, New Dealer Orientation, Public Goal, One System, PG1S. Okay, dah belajar. Yang ketiga apa You kena commit dengan aktiviti TKL Empire. Macam saya selalu turun. Pergilah Kedah, pergilah mana. Turunlah mana-mana yang dibuat aktiviti TKL Empire ni, turun. Pergi call Arjuna, mana nak kapul, pam, pergi. Tontong duit minyak, tontong tol dan sebagainya. Pergi ramai-ramai, tidur sana. Okay. Aktiviti TKL Empire. Masuk kelas, masuk bengkel. Biasanya Bonda Malia Ramli selepas event saja dia akan buat kelas dia. So daripada situlah hijab-hijab dia akan keluarkan. Dia akan keluarkan tip. By that time, tuan-tuan, daripada tahun ke tahun, tuan-tuan akan meningkat. As long you follow aturan dia. Right? Jangan you jadi dealer, you commit dengan, saya nak 1.5% lah Madih. Lepas tu, you doktrin untuk menabung. Daftar. Semata-mata nak dapatkan komisen. Salah. Saya dulu macam tu. Daftarlah, nanti dapat komisen aku. Aku dapat komisen. Tak ada. Tak untungnya tuan-tuan. Tak akan dapat benda tu. Tuan-tuan tak akan ke mana kalau doktrin kepada komisen. Komisen tu adalah pergi ke 10-100 saya silap. Untuk yang pertama, yang perlu you tanam dalam minda sebagai dealer adalah membimbing penabung-penabung, guide them ke jalan yang lurus lagi benar dalam tabungan emas. Bimbing tu. Maknanya you sebarkan ilmu yang betul. Sebar ilmu salah, tersalah, minta maaf. Ataupun buat konten salah, minta maaf. Sebab you dah buat salah sampai mati ya. Orang tu kalau ikut kat kubur pun dah panas. Faham tuan-tuan? You mengajar benda yang betul. Jangan mengajar benda yang salah. Itu yang pertama. Kedua, you jaga ukhuwah dalam semua sibling ni. Kakak, adik ke apa ke. Alright? Jaga. Arjuna, kalau you Arjuna, lelaki you jagalah waktu ada event ke apa, you jagalah kakak-kakak ni, adik-adik ni. Alright? Kalau anda kata you girl, bimbinglah penabung-penabung you. Okay? Ke arah yang betul. Jangan ajar macam ni lah. Aranuma nanti beli mas lagi. Aranuma, you ajar benda yang susah. Sebab you bawa TKL Empire punya simbol. Okay, kita kena jaga lah standard pendidikan, education kepada penabung. Tak adanya bodoh-bodoh. Okay, kalau ada, tak tahu lah, tengok RGB buat apa. Faham? Tuan-tuan, kita nak business for long term. Kita bukan saja business, tapi kita sebarkan ilmu emas. Kita ingat, kalau ingat kubur, kalau buat jadi dealer, nak bimbing orang, at least kalau kita nakal banyak dosa,
Doa-doa lah, mudah-mudahan dengan ilmu ni mana yang guna jadi penyejuk waktu dekat kubur nanti. Kena ingat kubur juga. Kan? Umur dah masuk 40-an, besok pun boleh meninggal. Yang penting tuan-tuan menabung emas, boleh bahagikan isteri dan anak-anak ataupun suami dan anak-anak. Okey? Faham Alright, ada apa-apa soalan? Type saja dekat ruang komen. Ada 19 orang memati ni. Ada apa-apa soalan lagi? Supaya saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung lah. Kalau bukan apa, sekarang ni, kalau lihat pada penceritaan saya tadi, dia memerlukan 6 bulan dalam menserasikan keadaan kewangan dia. Kerana dia kehilangan isteri. Suami isteri bekerja. Bila isteri meninggal, suami tanggung 100%. So dekat situ dia dah pening. Dia nak menserasikan keadaan selama 6 bulan dia ambil. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, tabungan tu penting. Tadi saya jumpa seorang penabung, dia cakap suami dah ada. Akak tak ada. Tak ada. Ya. Akak betul. Akak tak nak buka ke? Kan? Ya, it's okay. Nanti suami, saya beli melalui suami fizikalkan emas. Tuan-tuan ingat, suami ni, contoh saya, saya ni muka je garang, romantik. Okay, dia pergi pada account gap. Once you meninggal, contoh, saya meninggal, 11 gram ni, faraid. Tuan-tuan, faham? Bukan 100% isteri punya. That's why suami kena ada akaun, isteri pun ada akaun dia. Lagi bagus kalau biasa saya jumpa penabung yang berkapal tu, dua-dua dia buka akaun untuk dia orang punya dana perkahwinan. Ya betul. Tuan-tuan, saya ni, thank you, taruh kena join. Ya betul. Saya bantu mereka jadikan emas sebagai hantaran. Kalau anda kata 5 tahun lagi you nak berkahwin, boleh. Tak ada masalah sebab 5 tahun you akan capai keuntungan lah. So you boleh jual balik emas. So daripada situ kahwin tanpa hutang. Alright, kahwin tanpa hutang. Berapa ramai orang berkahwin buat pinjaman. Lepas tu dah beranak 3, hutang tak habis bayar tuan-tuan. Faham? Waktu kahwin nak meriah je, siap ada fotografer apa bagai. Lepas hutang tak habis bayar, bercerai. Oi, pening. Pening kepala tuan-tuan. Takkan menyesal anak 3 orang, hutang tak habis bayar. Okay? Tapi kalau anda kata tuan-tuan dah menabung since umur 20-an, umur 19, umur 17, 15, kalau mak-mak yang bertanggungjawab, okay, menabung lahir je dapat surat beranak, sijil beranak, sijil beranak, daftarkan account gap. Tengoklah anak tu bahagia macam mana. Dia tak kenal PTPTN. Okay. Ada orang cakap juga, Mahdi, it's okay, PTPTN ada. Alright. PTPTN ada pun, kan macam saya cakap tadi lah, yang insurans yang 20,000 tu, dia punya inflasi kita ambil 3% saja. The next 18 dah jadi 18 tahun kan. Kalau kita ambil 1 tahun 3%, kalikan kepada 18 tahun, dah pergi pada 50 lebih. Betul kan? 18 kali 3. 54% kalau simpan dalam PTPTN. Unless lah kalau anda kata dividen PTPTN boleh pergi pada bank rakyat 15%, 20%, lain cerita lah. Itu lain cerita. So 3% dengan kenaikan dividen 15%, you untung lagi 12%, lagi puas hati. Tapi kalau setakat ESB 5%, macam mana? Macam mana you nak rasa kuasa membeli, Tak. Baik you ikut cakap Nabi je. 1 dinar boleh membeli seekor kambing. 1 dinar.
1400 tahun yang dahulu, waktu zaman Nabi hidup. Okay? Dia dah sebut dah, 1 dinar mampu membeli seekor kambing. Sampai sekarang, 1 dinar dah pergi pada 2,590 kali 4.25, 2,500. 1,000 lebih, 2,500 siap boleh. Faham? Tapi bukanlah Nabi suruh beli kambing. Nabi cakap kuasa beli itu kekal. Tak kena game. Kita tak nak tonton ni kekayaan. Iyalah jual. It's okay Ahmadi, saya dah biasa dah dalam income bank. Tak ada masalah tuan-tuan. It's your money. Tapi you tak dapat nak kekalkan kekayaan you ataupun nak kekalkan kuasa beli. Alright. Dapat sesuatu tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kita ada lagi dalam 4 minit sebelum kita menutup tirai. 1 jam setengah. Ya Allah. Oh, banyak rezeki kita hari ni. Okay. Banyak rezeki kita dapat sebarkan ilmu emas. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. 4 minit saya akan melaburkan tirai. So, ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen tuan-tuan dan puan-puan. Saya bantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni Mahathir Mohamad, dealer public gold. So, saya menggunakan account gap untuk menabung emas. Dapatkan emas macam ni, yang berat-berat. Okay. 100 gram, kalau anda kata you mampu 20 gram. Setakat 20 gram saya mampu Mahathir. 100 gram tak mampu. Okay, go. For gap pun juga. Pun boleh juga. Yang kita dapat, kita nak dapatkan yang berat-berat. Alright, kalau anda kata you 1 gram pun tak mampu, you belilah RM100 sebulan. Okay. Tambah, duit tukar kepada gram. Dah capailah 1 gram Mahathir. Keluarkan. Fizikalkan kat tangan. Kalau anda kata you mampu 10 gram sebulan. Cuma saya tak mampu 100 gram sebulan. Menabung 10 gram sebulan. 10. Dah 10 bulan. Dapat 100 gram. Keluarkan satu item 100 gram. Itu je. Kalau anda kata you seorang wakil daripada koperasi. Lihat nak ada keuntungan. You ada satu tabungan RM1 juta. Tak habis belanja. You dah tahu dah tahun depannya bajet ni tak habis belanja ni. You dah tahu lagi 2 tahun pun tak habis belanja. You alihkan daripada 1 juta tu pergi pada berapa yang tak habis belanja. Pergi pada emas. Supaya dia ikat nilai. For the next 3 years, you jual balik emas tu. Pun boleh juga. Kalau you sebagai usahawan, you melihatkan hari ni 5 program lah. Ataupun 100 gram. 100 gram. Kita ambil 100 gram. Untuk dapatkan 60,000, 59,000. Okay. 100 gram untuk buka cawangan. Cawangan apa-apa kedai lah. Okay. Dobi 200,000 kalau tak silap. Okay. Apa sajalah. Ikut bajet gram tu. Dah capai je, menabung je, dah capai dah gram. Contoh nak buka kedai. Jual lah emas. Carilah kedai dulu. Kemudian dah jumpa, dah tahu nilai dia. Tengok emas, cukup tak? Dah capai matlamat. Itu matlamat lah. Jual. Buka cawangan, sebarkan cawangan. Bisnes okey, alhamdulillah. Bayar zakat. Faham? Betul? Okay? Itulah peranan emas. Dia bantu you capai matlamat. Bukannya saya sembang, saya dah bantu tuan-tuan dan puan-puan capai matlamat. You nak beli rumah, lepas tu you keluarkan emas 1 gram. Salah. Salah. Kalau nak beli rumah, pergi gram yang besar-besar. 50 gram, 100 gram. Kalau setakat 1 gram ni dah salah. Sebab 1 gram ni 9% susut nilai dia. Even 10 gram. 10 gram. 10 gram pun dah 9% susut nilai dia. Dah salah. Patut you dapatkan keuntungan yang lebih. 7%. Dekat 100 gram sekeping. Satu item 100 gram susut nilai dia pergi pada 7%. Dia. Ni. Okay. Ni susut nilai bagi emas. Alright. 20 gram. 8%, 50 gram 7.5,
100 gram 7.0. Itu yang saya cakap dengan kakak tadi. Kan? Kakak tak nak buat akaun, kakak yakin sangat dengan suami. Kalau anda kata suami meninggal, dah kena faraid emas. Itu meninggal. Kalau anda kata bercerai, lagi lengsap. You pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Yang satu founder, suami dia kahwin lain, tiba-tiba nama syarikat pun tukar lain juga. Pernah dengar tak cerita ni? Try type. Pernah tak dengar cerita ni? Sebab si isteri percaya sangat pada si suami. Okay? Si isteri tu founder syarikat atas nama dia. Si suami tukar syarikat tersebut di atas nama si suami. Lepas tu kahwin lain. Dah bercerai dengan si isteri. Habis macam tu je. Si isteri tak ada apa-apa simpanan. Paling tidak pun si isteri belilah 1-2 kilo. Sebab dia founder kan. Jumpa Mahathir ni menabung. Kan? Tapi itulah. Kita tak kena, tuan-tuan. Kita tak celik. Bila kita tak kena, kita tak celik. Dah kena baru celik. Sama juga dengan kewangan. Kita dah buat banyak kesilapan 10 tahun lepas. Kita tak celik lagi sebab tak ada orang yang nak tegur kita. Sekarang ni saya tegur tuan-tuan dan puan-puan. Waktu itu tak ada orang menegur pun kita. Dulu zaman dulu mana ada TikTok. TikTok ni ada zaman COVID. TikTok ada zaman COVID. Dan waktu tahun 2000 pun Facebook ada. Facebook tak ada. Facebook tak ada. Dulu Puan Malia Ramli pun saya tak kenal. Dia dekat Facebook dulu. Okay. Dekat TikTok baru kenal. So dah berapa tahun? Zaman-zaman dulu punya orang lah kan. Zaman sekarang 19 tahun dah tengok TikTok lah. Dah banyak untung lah. Tapi pelaksanaan tindakan itu belum diambil ke? Dah ambil ke? Kita tak tahu. Okay. Mana ibu-ibu yang sedar, dia daftarkan anak. Mana yang tak, carry on dengan budaya berhutang. Alright. Okay. Dapat satu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dah terlebih 3 minit dah. Dalam sembang. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan capai matlamat dengan emas. Daftar percuma. Tekan link dekat bio. Capai matlamat dengan emas. Kapten Emas. Assalamualaikum. Bye-bye.